Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya Yunus bin Kamaruddin, pengurusi Mahat Tahfiz Al-Khalidi, Kampung Ulu Kalung, Ulu Yang Baru. Mengupdate kerja-kerja menaik taraf Masjid Tahfiz Al-Khalidi yang kita mulakan sejak sebulan lebih yang lepas, dan sekarang keadaannya sudah hampir 80% lebih disiapkan. Jadi pada hari ini saya melancarkan satu wakaf bagi mewakafkan dua perkara. Pertamanya alat penghawa dingin, iaitu 3 horsepower sebanyak 2 unit, 1.5 horsepower sebanyak 1 unit, 2 horsepower sebanyak 1 unit, dan telah pun ada 2 unit 1 horsepower yang diwakafkan oleh seorang hamba Allah, alhamdulillah. Dan juga kami memerlukan alat pemadam api berserta dengan casingnya, dan telah dapat telah dibuat tempahan yang berharga RM4,000. Jadi mudah-mudahan dengan siapnya ni nanti kita akan dapat menjalankan aktiviti-aktiviti ibadat dengan lebih sempurna dan selesa. Jadi kalau tuan-tuan dapat lihat di sini, kita akan memasang aircon sebanyak 2 unit 3 horsepower. Kemudian di bahagian sana perpustakaan kita akan memasang 2 horsepower. Kemudian di bahagian pejabat, ruangan perbincangan, kita akan pasang 1 horsepower. Dan kemudian ini adalah pejabat utama, kita akan pasang 1 unit aircon 1.5 horsepower. Dan 1 horsepower lagi kita akan pasang di bilik solat jemaah perempuan di atas. Jadi dengan kos semua sekali yang setelah saya kira berjumlah RM17,619, termasuk RM1,000 kami ekstrakan tu jika ada penambahan-penambahan seperti kabel-kabel yang lebih yang terlebih daripada had yang diperlukan, maka itu ada cas tambahan. Jadi dengan 17,619 ni saya akan pecahkan kepada lot, di mana setiap orang berpeluang untuk mewakafkan, membuat wakaf dengan satu lot RM100, di mana dia memberi peluang kepada 176 orang untuk menyempurnakan pemasangan aircon dan juga pemasangan alat pemadam api di masjid, asrama, kantin dan keseluruhan tahfiz bagi alat pemadam api. Jadi saya mendoakan mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusan ini, dan Allah memilih tuan-tuan dan puan-puan untuk mewakafkan sebanyak RM100 bagi menyempurnakan, menyiapkan kerja-kerja pemasangan aircon dan alat pemadam api. Dan di sinilah ruang nanti di mana ahli-ahli suluk akan berzikir selama sekali suluk tu, satu program tu 10 hari. Di sini juga akan ada aktiviti-aktiviti lain selain daripada aktiviti di ruang solat utama, kita solat berjemaah, kuliah dan sebagainya. Jadi jika ada apa-apa pertanyaan, tuan-tuan boleh menghubungi saya Yunus bin Kamaruddin di talian 011-5961-5315. Mudah-mudahan tolong doakan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, keperluan kita ni dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asbab daripada tuan-tuan dan puan-puan rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.